yang kedua ini dibangkitkan tentang jenis bentuk siasatan, saya telah jelaskan. Biar ikut prosesnya dulu. Mengapa diberikan satu pandangan yang sangat keras terhadap satu pihak, padahal kita diminta hanya ikut proses. Biasanya dalam pertuduhan terhadap mana-mana penjawat awam, ikut dulu proses laporan daripada penjawat awam. Dan dalam konteks ini lebih tinggi kerana kita perluaskan skop, bukan saja dari segi prosedur peraturan pentadbiran, tapi diperluaskan skop, sebab itu peguam negara yang mempengerusikan. Dan kita lihat dulu laporannya. Dan laporannya termasuk isu yang harus kita teliti, isu pemilikan saham dan juga soal apa yang dituahmah melalui Bloomberg yang dirojok oleh sebagai naskah sahih oleh Yang Berhormat macam yang saya tidak bersetuju. Bagaimanapun, oleh kerana ada tomahan, kita patut teliti dan siasat. Itu sangat cukup. Dari segi itu tidak ada beza di antara pandangan saya dulu dengan sekarang. Siasat.